Malaysia menegaskan kepentingan pelaksanaan penuh dan bermakna konsensus 5 perkara ASEAN mengenai Myanmar, khususnya berkaitan penghentian keganasan, peningkatan bantuan kemanusiaan serta usaha ke arah dialog inklusif dengan semua pemegang taruh di Myanmar. Menurut Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hassan, perkara itu disampaikan semasa kunjungan hormat beliau ke atas Perdana Menteri dan Menteri Perancangan Kebangsaan Suruhanjaya Keselamatan dan Keamanan Negara Myanmar, Yu Nyo Sao di Naypyidaw. Beliau berkata, perihal pilihan raya yang bakal diadakan di Myanmar turut dibincangkan. Lawatan kerja itu dibuat selaras dengan keputusan mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN ke-58 pada Julai 2025 dan dilaksanakan di bawah kapasiti selaku pengerusi ASEAN 2025. Myanmar terjerumus dalam krisis politik dan kemanusiaan berpanjangan sejak tentera menggulingkan Kerajaan Perpaduan Nasional pada 1 Februari 2021.